pengusaha-pengusaha dan para pensyarah dan anggota Kapitan Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Salam memperkasakan TV Matang Hati. Salam Sarawak Maju Makmur. Salam Malaysia. Kita buat lawat ziarah Cik Ana. Lepas tu kita ke APC pada tahun lepas, tapi tak sempat bersama dengan warga Polis Vokasional Matang. Dan insyaAllah ada pelbagai perkongsian dalam program kita Mari Kita Begini. Dan ini akan ada pesan dengan Puan Diana. Sahabat saya Haji Jamali, pengarah Siti Matang, para mentadbir, guru-guru, PKP, tuan-tuan dan puan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan, saya perkenalkan diri saya dulu lah sikit. Menjaga ditarik masuk ke bahagian sekolah Kementerian Pendidikan. Waktu itu saya menjaga di unit rendah, saya menjaga pertukaran dan saya diberi pula peluang untuk menguruskan program pendidikan prasekolah. Mula beroperasi pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2000, Parlimen memutuskan supaya Kementerian Pendidikan membuat perluasan prasekolah sebanyak 7,700 kelas. Jadi saya pada waktu itu seorang saja pegawai.
Mungkin parents saya tak boleh bantu, kan? Dia dah dalam keadaan macam tu. Tapi anak dia ni, saya tak mahu anak ni akan terus hidup dalam keadaan susah. During the day, he is an educator. By night, he will roam the streets of Chalkit to look for homeless children and provide them with an education. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih or SBJK was set up in 2013 to help street children get an education. The students here are without identification documents, with social problems or orphans. Waktu saya masuk, murid hanya ada 43 orang. Oleh kerana sekolah ni dikategorikan kawasan hitam polis. Seperti ramai lagi anak-anak yang sebelah malam beratur ambil makanan yang tidak mendapat pendidikan. Jadi saya rasa ini tanggungjawab saya sebagai ketua, sebagai cikgu. Saya kata saya mesti tolong. Zulkarnain is not willing to just sit and wait, and he has his own ways of recruiting more students. Malam biasa saya akan keluar pukul 10, 11 sampai 2 pagi, 3 pagi pergi cari budak ni. Bila saya cari, saya tanya masyarakat, tanya NGO. Ada di kawasan ni ada satu keluarga yang tak bersekolah, contohnya di bawah jambatan. So saya akan pergi dan saya masuk bawah jambatan tu, saya pujuk. The most challenging part about his job is to convince the parents on the importance of their children's education. Usaha ni sangat sukarlah pada permulaan sebab dia tak percaya kita ada ke cikgu datang macam ni. Pujuk, mungkin ni penguatkuasa ke apa ke. For them, dokumen pun tak penting, apalagi education. Yang penting nak survive hidup ni. Mungkin sekali pergi dia tak percaya lagi, besok lusa saya pergi lagi. Bila saya selalu pergi, dia nampak bahawa sungai kita nak bantu anak dia ni. With 152 students, this is the only school that houses students from ages 4 to 19. Zulkarnain has to make sure it is a fun learning place so that the students will return to school. Okay, first makan 4 kali sehari. Sebab kita tahu dia di luar sana dia tak makan. Yang kedua, dia seronok datang ke sekolah sebab dia dapat berkawan, kemudian bergaul dan dia tak rasa stres. Kalau kita buat bilik rajah macam sekolah biasa, chalk and talk semua, dia akan stres sebab dia tak pernah pergi sekolah. That's why kita buat program civic, ada. Kemudian kita juga minta NGO dan pihak luar datang ni, dia buat aktiviti bersama dengan murid. Dia buat game, buat sukan, buat telemes, buat ceramah pun dalam bentuk seronok. Apart from basic reading and writing, Zulkarnain also wants to develop his students' talents and skills. Kita wujudkan kelas-kelas kemahiran, menjahit, memasak, seni visual dan juga kita ada studio muzik. Kita dah lahirkan kumpulan baskes kanak-kanak. Sebab empat kemahiran ni sesuai dengan persekitaran Chalkit. On what drives him to go that extra mile, Zulkarnain says he has a vision of changing the Chalkit community one day. Negara dah makin lama makin maju, masyarakat makin lama makin maju. So I tak nak anak ni dengan golongan, dengan komuniti sini dia tertinggal tau. So apa yang boleh ubah? Education. So saya yakinkan mereka bagi tahu bahawa basic education ni sangat penting supaya bila dia keluar nanti dia boleh survive, dia ada jati diri yang kuat, dia boleh baca nulis supaya dia keluar nanti dia tak kena tipu dan terjebak dengan masalah sosial lain. Bagi saya, anak saya ni kalau dia keluar boleh kerja di KFC lah, let's say, atau McDonald, basic je kan, jadi waiter dekat KFC, fast food dan sebagainya, saya dah berjaya. Cause from nothing, tiba-tiba daripada sekolah ni dia boleh kerja di situ, saya dah angkat level dia sama dengan budak biasa, enough lah kan. I'm so happy. Rahman, ini ke sekolahnya Rahman? Ni lah sekolah dia. Cantik sungguh sekolahnya ya. Ni kita nak jumpa siapa ni? Nak jumpa cikgu Hasnah. Nanti dia bawa pergi jumpa abang tu. Baiklah.
Pengetua, inilah Ustaz yang Man kenalkan tu. Ustaz ni nanti akan mengajar murid-murid kita mengajar Al-Quran. Terima kasihlah Ustaz kerana sanggup datang ke sekolah ni lah. Dulu arwah Ayah Rahman yang mengajar Al-Quran di sini. Lama dah lah. Tapi Ustaz ni nama apa ya? Nama saya ni Rashid. Ada yang panggil Pak Rashid, ada yang panggil Ustaz. Cuma nak beritahu, tak layak lagi rasanya saya ni nak dapat title Ustaz. Setakat nak mendengar-dengar tu boleh lah. Tak apalah Ustaz. Yang penting Ustaz ada niat yang ikhlas, jujur nak membantu anak-anak ni. Sayang sebab bakat yang ada pada Rahman tu lah. Kalau boleh kita gilap dalam Al-Quran, insyaAllah mudah-mudahan Rahman lah tahu akan berjaya satu hari nanti. Betul tu Tuan, betul. Saya ni insyaAllah kalau dah bagi tanggungjawab tu, saya akan buat dengan terbaik lah. Cuma satu nak beritahu lagi. Kaki saya ada masalah sikit lagi ni. Tak berapa kuat. Nak datang hari-hari rasanya mungkin tak mampu. Itu yang saya risau tu. Tak apalah macam ni Ustaz. Kalau Ustaz tak dapat datang hari pun tak apa. Janji dapat datang seminggu sekali pun dah syukur Alhamdulillah sangat. Boleh ke Ustaz? Boleh sangat. Boleh sangat, terima kasih. Boleh sangat tu, cikgu. Saya amat berbangga dengan pencapaian cemerlang murid kita, khususnya Abdul Rahman bin Abdul Razak yang telah berjaya dengan cemerlang di dalam majlis tilawah dan juga hafazah Al-Quran pada tahun ini. Jadi saya percaya dengan adanya bimbingan dan juga dorongan daripada Ustaz Abdul Rashid yang mana telah secara sukarela dan juga ikhlas memberi bantuan datang ke sekolah pada setiap hari Sabtu mengajar anak-anak kita dalam bidang Al-Quran ini. Dan hasilnya kita dapati murid kita Abdul Rahman yang selalu kita panggil Man ni telah berjaya, dan cikgu rasa insyaAllah selepas pada ini akan menjadi model dan juga ikutan kepada anak-anak yang lain. Dan kepada Ustaz Abdul Rashid, saya bagi pihak sekolah tiadalah yang dapat diberikan kecuali ucapan penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan juga keikhlasan Ustaz yang telah memberi bantuan secara sukarela bagi mendidik anak-anak ini, terutama menjadikan Qori dan Qoriah daripada sekolah bimbingan dan kasih ini mewakili sekolah di peringkat negeri. Jadi syabas dan tahniah diucapkan. Jadi marilah kita beri tepukan kepada